Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara kita nak buka steering Proton wajah. Cuma saya terpaksa dubbing sound kali ni sebab sound masa kita tengah record tu mic habis bateri lah pula. Jadi untuk Proton wajah CPS kali ni kita nak buka dia punya airbag tu, kita buka menggunakan orang kata soket top T30 sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Okey, jadi boleh menggunakan sama ada Allen key yang torque tu ataupun kalau ada wrench ataupun apa-apa alatan yang sesuai lah. Okey, untuk buka dia ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan tu dia ada skru. Okey, jadi kita perlu buka sahaja di dua-dua bahagian tu. Okey, seterusnya ni saya cepatkan sikit. Bila kita dah berjaya buka skru kiri kanan tu, nanti airbag akan terbuka. Jadi bila kita cabut airbag tu, kita tarik slow-slow dan pertama pastikan enjin dimatikan. Okey, lepas tu kita tarik dan kita tengok di belah belakang tu dia akan ada satu kabel warna kuning. Kabel ni kabel airbag. Okey, jadi gunakan screwdriver flat yang kecil, boleh gunakan test pen ataupun sebagainya. Cungkil sikit bahagian plastik warna kuning tu, lepas tu tarik menggunakan tangan. Okey. Kebanyakannya cara nak buka airbag kebanyakannya macam ni lah, kecuali untuk model kereta Honda dan ada juga beberapa model-model kereta lain. Okey, bila kita dah buka airbag tu, kita akan nampak ada satu nut saiz 19. Saya pun lupa dah yang ni 19 ke 17. Tapi antara dua tu lah, antara 19mm ataupun 17mm. Jadi kita buka dan kita tandakan dengan marker sikit tempat yang kita nak cabut steering ni. Kalau kita tak tanda, kita takut nanti bila kita pasang balik nanti steering tu sengit, jadi kita akan mengganggu pemanduan kita lah. Jadi lepas kita dah buka bahagian nut tu, kita cabut. Ada satu lagi kabel kecil. Kabel tu adalah kabel horn. Okey, bila kita dah settle cabut kabel horn tu, kita boleh buka steering. Ketuk saja kiri dan kanan sampai steering tu tercabut. Jadi macam ni lah sahabat-sahabat. Minta maaf sebab video ni sound dia tak ada, jadi saya terpaksa buat dubbing macam ni. Okey, tapi progresnya caranya samalah macam kebanyakan steering yang saya buka.